Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat gulai ayam nasi berlauk. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni bahan kisar kita. Kita nak kisar bawang merah, bawang putih. Lepas tu masuk ke air dan kisar sampailah bahan-bahan kita ni acur. Dua perkara ni je yang kita kisar deh. Lepas tu ni ada air yang dah kita basuh, dah kita dah potong apa semua ni. Kita masuk ke dalam kuali ataupun periuk kita lah. Hari ni saya nak tunjuk cara buat air gula, cara orang meniaga di Kelantan. Orang-orang dulu-dulu terutamanya. Ni bahan yang dah kita kisar tadi, kita masuk ke dalam periuk kita. Lepas tu kita ada rempah gulai darat deh. Daripada Kelantan ni dia banyak rempah gulai darat. Tapi kalau awak tak ada rempah gulai darat, awak guna rempah kari biasa. Macam rempah kari adabi apa tu semua boleh deh. Tapi guna pak sudu makan. Sebabnya kalau guna sikit-sikit tu dia tak rasa. Sebabnya gula air kita ni dia tak ada banyak bahan. Jadi penyedap dia ialah rempah kari tu. Macam saya guna rempah gula darat ni. Orang kata bau dan rasa dia tu memang sedap lah deh. Tadi kita masak sekejap bagi air kata ni kecut. Lepas tu air kita ni dia akan mesra lah dengan rempah kita ni. Buat cara ni tak perlu nak guna minyak. Sebabnya kita tak perlu nak tumis pun. Hanya kita kena masak macam saya tunjuk. Kalau di Kelantan kalau masak cara ni dia panggil raja berakak lah. Sangat-sangat mudah deh. Lepas kata mendidih mula-mula tadi, kita masuk ke santan. Ni saya guna santan beku lah. Santan saya ni saya guna santan segar. Tapi santan segar yang saya beku ke lah. Maklumlah musim-musim raya ni saya beli banyak-banyak jadi senang. Sebabnya kalau hari raya ni orang di kedai santan tu penuh. Jadi letih nak menunggu, kita beli awal-awal lagi kita beku ke deh. Lepas tu saya nak tunggu biar dia mendidih. Biar santan saya ni dia mendidih. Ni nampak tak? Biar dia mendidih ni dia akan kata meruak lah. Kita kena selalu kacau lah gula kita ni. Gula air ni saya akan masak dia lama. Bukan kata macam gula air biasa kita buat tu. Kari air biasa tu dah. Ni kita akan masak lama sampailah air kita tu dia betul-betul empuk. Dia lembut. Isi dia tu macam kata nak terkeluar daripada tulang dia. Ni kita tambah ke air keping. Dalam 2 keping. Ni kita letak nisel. Kalau kita buat gula air cara Kelantan ni, kita kena buat rasa dia tu kuat sikit. Kau lah. Tak boleh nak buat macam cerah-cerah. Rasa tawar, lemuk, masin saja tak boleh. Dia kena ada manis, ada rasa masin, ada masin air keping tu, lemuk. Dia kena macam lagu tu. Barulah sedap deh. Barulah jadi macam gula orang dulu-dulu. Flavor dia tu rasa kuat. Sebabnya kita tak letak banyak bahan. Jadi garam dengan gula tu dia jadi mainkan peranan yang penting. Ni nampak lagu ni saya akan tambah lagi air sebab saya nak masak lama lagi. Kalau kari air biasa atau gula air biasa tu, kalau kata nampak struktur lagu ni dah boleh angkat. Tapi saya nak masak lama, saya nak bagi air tu betul-betul empuk. Lepas tu santan kita tu dia terbit minyak, comel. Jadi itulah yang lama saya masak. Biar kaki air tu bila kita makan tu kata pohu ataupun lembut sangat-sangat. Ni nampak minyak dah terbit ni. Tapi saya tak pastilah kalau kita guna santan kotak ni dia akan keluar dok minyak. Kalau santan segar ni memang dia akan keluar minyak lah sebab santan sendiri pun dia ada minyak ke. Ni kita akan tambah ke garam. Garam tu biar cukup lah rasa. Biar rasa lemuk masin tu kena cukup. Kalau nak buat kata gula lagu ni. Macam saya tunjuk ni. Biar kita rasa flavor dia tu kuat. Bila kita makan dengan nasi tu atau sesedap rasa dah. Ni lebih kurang gini awak nampak dah. Gula air cara-cara orang dulu di Kelantan buat untuk buat niaga nasi berlauk. Sangat-sangat mudah. Nak buat pun tak banyak bahan, jimat. Tapi banyak cara orang lain, dia banyak cara sebenarnya. Ni saya nak tutup api dan angkat lah deh. Lebih gini orang kata gula air ni versi orang dulu-dulu untuk buat nasi berlauk yang jual di dekat-dekat kampung tu. Ni saya nak tunjuk lah. Saya nak bungkus nasi berlauk ni. Biasa saya buat ni untuk anak saya buat bekal pergi sekolah. Bungkus dalam bekas nasi gini lah. Dalam kertas gini deh. Ni jangan lupa letak
Sambar. Kalau tak ada sambar, dia tak sedap juga. Dia kena ada sambar, rasa pedas-pedas. Lepas tu, saya sukalah anak saya ni letak sekali dengan lauk, sekali dengan kuah gini. Sebab dia suka makan, kata nasi tu biar bekok gitu. Biar dia mesra dengan kuah tu. Kalau di tempat saya, nasi belauk gula ayam sebungkus ni adalah orang jual RM3.50. Ada setengah kedai tu jual RM4. Bergantung pada lauk ataupun nasi yang dia letak. Kalau jenis kata banyak tu mungkin mahal sikit. Ataupun kalau kedai dekat-dekat kampung tu, dia jual murah lagi berbanding kedai di bandar. Saya sendiri pun kalau buat gula ayam jenis lagu ni memang akan makan bungkus lagu ni. Sebabnya kita nak rasa feel macam kita makan nasi bungkus yang kita belilah. Makan ramai-ramai dengan ahli keluarga kita tu memang sedap. Ia sangat sesuai untuk kita buat kata sarapan pagi. Selain sarapan pagi pun boleh lah nak makan bila-bila masa pun. Tapi sesuai lah buat sarapan pagi ni deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.